Jadi cerita ni saya nak erek cerita ni nak faham ke awak-awak kita ni, orang Islam kita ni, orang kita salah guna ayat ni. Hak ni perang orang kafir dengan orang Islam. Hak di zaman Nabi. Dia baca juga ayat ni dalam ceramah, dalam kuliah ni. Dia baca ayat ni, dia baca betul, terjemah betul, tafsir salah, letak salah. Dia letak apa dia? Jadi dia letak Ahzab tu hak lawan dia. La ilaha illallah. Di zaman Nabi dulu memang Ahzab tu memang kafir sungguh Yahudi. Hak lawan masa tu Yahudi, kafir Quraisy, kabilah-kabilah Arab masa tu kafir. Kepunglah Nabi. Jadi apabila main parti, la ilaha illallah, ustaz-ustaz kadang-kadang ulama-ulama nyewak silat hari bulan, ia ambil ayat ni, ia letak dia ni orang golongan Islam, berjuang Islam. Hak lawang dia tu Ahzab. Ahzab ni makna puak-puak. Puak-puak dia panggil. Dia baca ayat ni. Allah, patutnya saya pun baca malam ni ayat ni. Tapi ketika saya menghuraikan, saya hurai lagu lain. Hurai lagu orang lain tu. Ahzab kita ni orang beriman. Kita orang beriman, dia orang beriman, dia orang beriman, dia orang beriman. Dah beza parti. Berau ambil ayat ni, dagong bebuh belah lek musuh dia. Padahal musuh dia tu musuh parti, bukan musuh Islam. Ini kesilapan berlaku ni. Dan kesilapan ni berlaku kepada orang agama. Adapun kita baca malam ni, tajuknya nak cerita bab yakin. Yakin lagu mana? Apabila tengok Ahzab, orang beriman ni yakin kepada Allah. Dia percaya kepada Allah. Lagu mana dia yakin? Allah janji dah rupanya, dia kata. Nabi kabadah dulu. Nabi kabadah. Allah Ta'ala uji dan mereka serah kepada Allah. Mari takut tu, marilah. Tapi mereka serah kepada Allah. Jadi masuk tajuk kita yakin ni. Malam ni kita baca tajuk Babun Fil Yaqini Wat Tawakkuli. Bab pada menyatakan yakin dan tawakal. Yakin kepada siapa? Yakin kepada Allah. Yakin tawakal kepada siapa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalil dia? Ni. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu ma hadha ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan pada masa orang-orang yang beriman melihat tentera Ahzab, kafir, berkatalah mereka, inilah yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami, dan benarlah apa yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya. Dan angkatan tentera musuh yang mereka lihat itu tidak memberi sebarang kesan kepada mereka selain daripada menambahkan iman dan penyerahan diri mereka bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila tengok Ahzab, musuh-musuh yang mengelilingi Madinah, negara Madinah tu, jadi apa benda yang berlaku? Berlakulah keyakinan dia kepada Allah. Itu nak khabar. Berlakulah keyakinan dia kepada Allah. Bak yakin yang kita baca ni. Berlakulah tawakal, menyerah. Wa taslima. Taslima ni maknanya menyerah budak-budak kepada Allah. Siapa mereka tu? Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum.